Assalamualaikum. Okay, hari ni aku nak review sikit lah. Ni X-Max aku. So far aku baru ambil motor ni dalam 1 bulan lebih lah. Second lah V1. Ambil kat kedai, harga pun boleh tahan juga. So aku dah bawa dalam sebulan lebih dah aku beli. Jadi first ride aku daripada Johor ke Teluk Intan, Perak. Solo ride lah. So, alhamdulillah tak ada masalah apa-apa. Cuma sebelum ride tu aku dah settlekan dia punya leaking pada fork. Leaking fork aku dah settlekan. So ni dia lah. Okay. Yang aku dah buat fork aku dah servis. Lepas tu CVT aku dah check. So CVT all standard lah. Motor ni all standard. Exhaust pun standard. So far CVT dia aku dah buka, aku dah check. So belting memang kedai pun dah tukar baru lah. Cumanya ada satu problem sikit. Dia punya top pulley belakang tu, nut besar tu dah welding. So benda tu aku nak servis balik. Letak grease apa semua tak boleh lah. Jadi aku pasang balik, servis cuci lebih kurang aku pasang balik. Aku ride pergi Teluk Intan lah. So tak ada masalah perjalanan pergi balik. Top speed boleh dapat, masih boleh dapat lagi 1.4 macam tu lah. Mileage masa aku ambil dalam 29,000 plus macam tu lah. Aku tak ingat berapa tapi 29,000 lah. Okay, so daripada ride aku tu, apa yang aku dapati, dia punya ni absorber belakang ni, walaupun dia pakai RCB, aku tak pasti on dah lama setting macam mana, tapi aku rasa terlampau keras. Dia ada rebound, so preload lah. Preload paling soft ni kalau ikutkan. Tapi dia punya mantul tu keras sangat lah. Mungkin sebab aku tak pastilah, mungkin sebab spring RCB ada keluarkan spring lembut dan spring keras atau macam mana. So mungkin owner pakai spring yang keras. So pada aku terlampau keras lah. Dan hari ni aku nak try. Aku dah beli ESR. So aku akan cuba masuk pasang hari ni, tengok macam mana. So ni barang panas lah dekat market ni. So aku dapat di Bag Orange lah, ESR, daripada official dia. Harga 500 something macam tu. Tak silap aku dalam masa sehari je barang dah sold out. So aku dapat lah. Dan hari ni okay, beza dia dengan Kayaba ni, RCB ni, okay, dia ada preload spring sini, kemudian dia ada rebound soft hard, dan ada tambahan lagi satu untuk pressure adjustment. Okay, so absorber jenis macam ni nampak canggih tapi sebenarnya sangat susah nak setting. So insyaAllah nanti aku cuba setting tengok macam mana. Sebab sebelum ni aku pakai motor yang pakai monoshock. So aku pernah pakai lah pattern yang macam ni. Ada rebound, ada pressure adjustment dan preload. So far pada aku agak susah lah. Sebab perlu 2-3 kali ride baru kita ambil feel macam mana. Keras sangat ke, mantul sangat atau macam mana. Okay, nanti aku pasang dulu. Kalau sempat nanti tengok lah. Kalau aku rajin, aku sempat aku buat video lah untuk adjustment dia macam mana. Okay, Assalamualaikum.